Cerita ni semalam saya pergi KL, saya beli HDD dock for my wall. Ini dia. Saya buka. Mari kita unboxing. Ini dia kawan-kawan. HDD. Model K3062. Ini dia. Tengok kawan-kawan. Inilah barang dia kawan-kawan. HDD. So, hadis kat dalam ni. Boleh letak. So, kita boleh export dekat dalam HDD ni. Ada juga wayar. Ni ada lagi satu wayar tau kawan-kawan. Ini power dia. Nanti sekarang saya buka pula. Ni kabel dia. Kita akan cocok. Oh, maksudnya kat sini kawan-kawan. Okey, ni. Jauh sangat. Kita akan cucuk. Kita kat mana? Okey, sini. Ini saya cucuk dekat komputer. Yang ni saya cucuk kat power. Kawan-kawan tahu tak ni apa? Hadis ni contoh saya simpan macam Fiverr animation daripada Blender kan kawan-kawan. Kita ada dua jenis. Cara-cara yang pasang dia. Ini my wall tadi tu. Dan ini hadis yang besar tu. Kita pasang macam ni. Oh, macam ni kan? Kalau yang kecil ni, kita masuk dekat tepi sini. Kan pelik kan kawan-kawan? Ini yang semua ni masuk. Cuma satu ni je. So nanti ini saya akan cocok dekat power. Ini saya akan cocok kat komputer saya. Ini. Dan ini power. Like dan subscribe dan share dengan kawan-kawan kamu. Bye-bye. Jumpa lagi.